Beli yang 20 gram satu, 10 gram tu 3. Total 50. 50 gram. Tak ada masalah, ada. Ada. So total dia RM34,015. On bang, kasih lock. Hai korang, seperti yang korang nampak dekat belakang Lia ni, banyak barang-barang mancing. Maksudnya kita dekat Fishing Tackle Shop. So ini adalah tempat yang pertama untuk kita merealisasikan abang tu punya impian. So jom kita tengok abang tu shopping apa. Raya, 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 last minute. Kelang kabut. Tak, Atta dapat basikal baru ni nak pergi mana? Surah. Bin berbelit. Dan naik bingit. Raya, 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 last minute. Huru hara nak balik. Tengok sampul tak ada duit. Lupa nak selit. Aku menjerit. Settle dah kita punya shopping, habiskan RM50,000 betul abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah pergi Bonia, kita dah pergi Pokong. Ada macam-macam lagi. Saya rasa seumur hidup saya ni yang first time lah. Faham? First time lah shopping sampai RM50,000 sehari bang. Abang ni sampai pening, tak tahu nak habiskan duit kat mana. Terima kasih lah kepada pihak Bulan Bintang dan juga Kim Bank lah kerana mengadakan kempen macam ni. Diharap pada tahun-tahun akan mendatang, mari kita akan meneruskan lah kempen macam ni. Bulan Jasa, terbaik raya.